Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Kita sambung pada muka surat 148, masih lagi menceritakan tamak dalam berkata-kata. Ya. Ta'am ni dalam bahasa Arab dipanggil apa? Syahrul ta'am, syahrul kalam, syahrul kalam. Syahrul kalam ni memang dia terkira suka-suka mazmum. Syarat dipanggil Syahrul Kalam. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Inna Allaha yabghahu idza mudihal fasiqa ataupun fasiqa. Sebenarnya Allah SWT marah apabila seorang yang fasik itu dipuji. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab As-Syab dan Al-Bahaqi dalam Sahih Iman dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita tengok nota kaki kat bawah nombor 20 kan. Hadis ini yang panjangnya ialah Anas bin Malik qala. Dalam kitab Sahih Iman Al-Bahaqi ni. Qala berkata Anas bin Malik meriwayatkan berkata Nabi innallaha azza wa jalla yudhabu idza mudi'a fasiqun fil ard idza madi'an fasiqu wa dhabur rabb wa tazalahu arshi. Dalam kitab Syu'ul Iman Al-Bahaqi bawah hadis Anas bin Malik meriwayatkan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah marah apabila seorang yang fasik itu dipuji di muka bumi. Dalam beberapa hadis yang lain, apabila seorang yang fasik dipuji, Tuhan marah dan bergetarlah arasy. Al-Iraqi berkata dalam Takhrij Kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, direkodkan dalam kitab Ihya, direkodkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Syab, Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil, Abu Ya'la dan Bahaqi dalam kitabnya Syu'ul Iman daripada hadis Anas dengan sanad yang lemah. Kemudian direkod juga oleh Abu Ya'la Al-Masuli dan Ibnu Adi dengan lafaz apabila seorang yang fasik dipuji, Allah Ta'ala marah dan bergetarlah arasy. Baik. Ada sambung sebelah tu. Az-Zahabi berkata dalam kitabnya Al-Mizan Al-Iqtidal, hadis ini munkar. Dan ia dinyatakan dalam kitab dalam bab Al-Katib. Dan anak murid Ibn Hajar Al-Asqalani namanya Abu Rahman As-Sakhawi. As-Sakhawi dalam kitabnya Maqasid As-Sanah, dan kata dia dan sanadnya lemah. Dalam Radatul Muhaddisin Fathul Bari sanadnya lemah. Nak cerita apa hadis yang kita baca ni lemah lah. Sesungguhnya Allah marah sekiranya orang yang fasik dipuji di bumi. Hadis ni lemah. Kita tengok kitab Da'if Jami' nombor hadis 1746 dalam apa ni yang dihimpun oleh
Muhammad Nasruddin Albani. Dalam silsilah Al-Da'ifah wal Mawdu'ah, kata Albani, mungkar apabila seorang yang pasti dipuji Tuhan marah dan aras bergetar. Silsilah dalam kitab yang sama, silsilah Al-Da'ifah, terdapat lapan hadis yang sahih, iaitu apabila seorang lelaki berkata kepada seorang yang fasik, kepada orang yang fasik, wahai Tuanku, dia lelaki ini tadi sebenarnya menimbulkan kemarahan Tuhannya. Ini direpotkan oleh Abu Nu'aim dalam Akhbar Al-Asbahan, dan direpot juga dalam silsilah Tahdhib As-Sayyi'ah ya Albani. Tadi itu betul. Yang lain ni lemah. Yang bawah ni lah paling betul. Ni betul. Maknanya lafaz dia dia tertukar. Tertukar makna. Nama nak cerita apa? Nak cakap ni kita memuji orang lah. Dia cerita kalau tempat ni kan. Bila seseorang dia memuji itu menyebabkan yang dipuji itu merasa gembira dan cita-cita kan. Suka seronok ni. Itu nak cerita. Okey, Al-Hasan, bila sebut Al-Hasan di sini, Hasan Al-Basri, tabi'in kibar, salafus salih. Dia berkata, sesiapa yang mendoakan orang yang fasik dengan umur yang panjang ataupun mendapat kemenangan, sebenarnya dia sudah mengerjakan maksiat. Sepatutnya kita mencela terhadap orang zalim, orang yang zalim, orang yang fasik, supaya orang itu segera bertaubat. Okey, dalam mazhab Syafi'i, dan ini pendapat mazhab Syafi'i, kebanyakan Imam Syafi'i sendiri dan juga beberapa ulama-ulama dalam mazhab Syafi'iyah. Malah semua ulama, termasuk Al-Hasan Basri, tidak suka orang fasik. Orang fasik ni ialah dia selalu buat dosa kecil, mengekalkan dosa kecil, dan sekali-sekali buat dosa besar. Orang kali fasik. Bila fasik dihukum jatuh oleh mahkamah, oleh suasana dia tu, masyarakat kata dia jenis orang yang semayang, kejam, hidup semayang, puasa baru begitu, sampai peringkat membunuh, menipu besar, mencuri, merompak dan berbohong ke dia. Ini orang politik ni hati-hati. Dia kalau ada anak perempuan, dia jadi wali nikah anak perempuan, tak sah nikah. Dalam mazhab Syafi'i. Mana masalah lain bersama. Tak boleh jadi ketua kampung, pemimpin, jadi imam, jadi orang cabayaan bandar kampung lah, masyarakat setempat, komuniti, jadi saksi, semua tak boleh. Atau dia menikahkan anak dia, sedangkan dia fasik. Tapi dalam konteks zaman sekarang ni, macam mana? Sepatutnya Mahkamah Syariah menentukan dia ni hukum fasik. Ini layak, bukan layak. Dia dijatuhkan hukuman fasik. Tapi oleh kerana undang-undang tu tak ada dijatuhkan dalam mahkamah, dia seruah kepada suasana yang ada pada zahir. Dia pegang zahir. Jadi memang dikenali oleh orang ramai, komuniti, orang kampung, orang bandar, orang pejabat, dia memang jenis fasik. Itu benda-benda yang disebut tadi lah. Tapi kalau kita tak tahu, kita tak bayar. Kalau tahu, itu pasalnya kalau boleh, kita sendiri kena jujur nak nikahkan anak kita. Jadi kita kata kita pernah buat dosa besar. Selalu masa kecil semayang pun cerita lah, nampak-nampak. Dan bagi wali yang lebih selamat. Faham? Kalau kita jadi imam, orang nanti kita jadi imam, itu bak lain. Kalau sultan nanti, kalau ada fasik sekalipun, sah semayang. Pasal dia nanti sultan, kuasa diturunkan kepada yang kuasa agama tu, bagi nanti. Lalunya nanti ni orang kampung nanti nama. Itu pun satu hal lah. Dia patutnya ada satu kuasa ataupun satu komiti ataupun satu badan yang mengendalikan urus takbir ataupun mengelola benda ni. Dia kena tahu latar belakang macam-macam benda. Jadi imam, jadi mesti betul. Banyak imam merokok, kadang ngumpat lagi. Mungkin kita cakap orang gaduh. Dalam kitab Hayatul Musalli, kitab yang rendah lah Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Kitab Musalli semua terkenal. Dah sekali dia cerita sifat-sifat jadi imam tu. Dia bagi sifat. Bukan sikit. Sekarang kitab tu ada terjemah daripada Jawi ke Rumi dengan bahasa yang betul lah.
Bahasa sekarang kalau ikut kitab tu bahasa lama, bahasa Jawi lama. Dia bagi kitab tu Turas. Baik. Betulnya lepas ni apa? Nah, ini mesti cerita lagi kebinasaan pertama yang menimpa orang yang dipuji adalah takabur dan ujub. Kita muji orang ni tak elok. Kita yang kena puji pun tak elok. Mana boleh. Kita nak puji tu sederhana lah. bukan sederhana. Berdasarkan kebenaran. Berdasarkan maklumat yang betul. Tapi jangan puji depan dia. Belakang. Belakang. Atau dalam bentuk kenyataan biasa. Secara umum. Kalau dia ada situ secara umum. Jadi tak terasa lah dia. Benda ni boleh kan cakap benda yang puji ni yang baik? Boleh. Tapi kita ni bahawa orang yang dipuji tu tak dapat nak kontrol dia. Dia sendiri tak dapat kontrol diri dia. Kita nak cerita supaya nak mengendalikan dalaman ni cukup mudah. Baik. Pasal apa ni? Takut orang tu akan timbul takabur dan ujub. Disebabkan perkara ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berpesan, "Qatak tua umukha sahib." Bari bawah tak ni. Engkau sudah memotong leher kawanmu. Hadis ini sepanjangnya kena tengok yang minum kaki tak ada. Tapi pernah dengar hadis ni. Nah, ini panjang sebenarnya. Hadis ini dari Al-Bukhari dan Imam Muslim. Orang yang memuji kawan kita, sebenarnya kata Nabi, kita dah potong leher dia. Maksudnya bukanlah bunuh dia, bukan. Hadis ni maksudnya takut menimbulkan perasaan bahasa berlapik ni. Tujuannya untuk jangan dia menjurus kepada takabur dan ujub. Takut hilang ikhlas dia. Hilang ikhlas tu. Itu binasa yang pertama tu. Jangan datang kebinasaan pada dia bila kita puji kan. Yang kedua, kebinasaan yang kedua akan menimpa orang yang dipuji adalah dia akan merasa gembira dan sukacita. Kerana ini sebenarnya boleh melemahkan dirinya bagi mengerjakan ibadah. Kita redha terhadap diri sendiri. Ini motivasi lah. Motivate dia kan. Itu binasa yang kedua. Ini cerita kisah perkara yang boleh membinasakan dia, menghilikan masyarakat. Jadi kita yang dengar tu, kita kena nak jaga hati tu. Macam mana istilah? Lagi lah kalau puji dia lari dia jangan dengar puji. Ya, lepas semua tahu. Walau bagaimanapun sekiranya memuji dan dipuji itu selamat daripada mukhlikat, kesbinasaan, maka tiada larangan memuji. Nampak? Bahkan pujian itu membawa kepada hukum sunnah. Kita puji orang ni bagus, tapi dia keadaan tertentu lah. Macam kalau diplomatik untuk jaga keamanan ke macam apa? Yalah, antara presiden dengan presiden, macam dia puji presiden ni dulu untuk ambil hati dia ke kan. Boleh ke macam tu? Ke tak boleh juga? Dalam hubungan diplomasi dan diplomasi antara negara-negara, memang negara memang Rasulullah. Contohnya Rasulullah dan Sahih Bukhari. Rasulullah hantar satu surat delegasi, hantar sahabat-sahabat pergi hantar surat seluruh dunia ke Khurasan, Bahari, Mesir, Parsi, Syria, Khurasan lah. Ni Syria tu Khurasan, Rom, Parsi, India, China, semua Rasulullah. Masuk Arab Saudi yang jauh-jauh lah, yang ada raja. Rasulullah bagi surat, suruh dia masuk surat. Dalam surat tu Rasulullah mula dengan bismillah. Dia tengok Bukhari. Kemudian dia kata, saya Muhammad bin Abdullah, kan, utusan Allah. Dia kata dia tak kepada pimpinan atau raja Rom yang aku. Sebab dia puji lah. Puji. Maknanya gelaran-gelaran mereka ni Rasulullah kekal. Rasulullah tak ada nak pandai-pandai.
Untuk kita bagi kepada Budi yang Maha Mulia, yang di-Pertuan Agong ataupun yang di-Pertuan Negeri. Ya, sebut nama-nama dia. Tak salah. Dalil Sahih Bukhari. Hadis Bukhari apa? Kisah surat Nabi kepada Hercules. Herakles. Daripada Muhammad, utusan Allah, kepada Herakles, Maharaja Rum yang besar, yang agung. Itu tidak nama sebenarnya kalau terjemahkan. Min Muhammad ibnullah, kan? Rasulullah ila Herakles Azimul Rum. Cakap Arab macam tu, dia kuat saya bukan. Jadi maknanya, kalau kita hari ini ada pemimpin-pemimpin besar yang disebut kalimah presiden, kita memuji dia, keikhlasan dia, meletakkan syarat, buat cadangan untuk mendamaikan Gaza ataupun dunia luar kan. Sebab kita tahu sikap dia memang menjadak lah kan. Tapi kita sebagai pemimpin Islam, pemimpin Asia, tunjuk akhlak, tunjuk budi bahasa yang baik. Memuji dia tak salah. Macam yang baru-baru ni lah yang Trump datang tu kan. Ya. Maknanya panggil dia dengan gelaran yang baik lah, walaupun kita dah tahu dah dia macam mana kan. Sambut dia dengan pedani merah, dengan ada persembahan. Kita janganlah pertikaikan semua tu. Kita budaya kita, masyarakat kita berbilang kaum. Ada dalil sebab Nabi masa pergi zaman Nabi jemput pergi ke Mesir Hari Raya Aidilfitri, dia musik nurul kahwin di kalangan orang Ansar. Nabi tanya kenapa sunyi? Sedangkan orang Ansar terkenal dengan tarian dan musik-musik, mana nyanyian lah. Itu sudah benar kan? Kau tak larang. Ada satu hari di rumah Rasulullah, Abu Bakar pergi rumah dia, rumah Rasulullah, ada urusan, dia tengok jumpa anak sekali Aisyah. Tapi dalam tu ada satu penyanyi daripada orang Ansar, menyanyi dalam rumah Nabi. Maksudnya menari, hiburan macam bersukaria lah. Hari itu hari raya. Umar kata ni syaitan. Kata Rasulullah, hebat, semut dia. Biarlah dia menari. Dia seorang ni kan di hari raya, bergembira lah, tak ada sedih. Buka Al-Bukhari. Kata tu kalau kita nak pada hari raya, bukan sedih, hari gembira. Ada lagu-lagu raya kita buat sekarang ni kan? Tak salah. Orang sunnah yang straight, kita tak dia lah. Yang syadid lah. Syadid sangat, tak lah. Tapi hari raya bukan rasa, raya nak seronok, nak gembira. Haula telinga. Kita nak menari pun boleh. Yang dia ambil pedang kan, ataupun kita pergi ajak kawan-kawan datang rumah dengan ada dengan lagu raya. Dah TV pada kan, kita makan raya, tak seronok. Tapi ini juga dalil yang geng-geng yang suka menari kat dalam masjid, bergendang dalam masjid, pakai sidar. Itu bidah. Dia pakai hadis ni ke ah? Tidak. Maksudnya dia orang ada yang dia orang itu salah faham. Yalah dia orang kata sedangkan Nabi bagi kebenaran untuk tak salah faham. Dia kena asbab muru kena tahu. Kenapa Nabi benar kan? Kenapa sama kan? Ada sahabat Nabi perempuan kalangan isteri-isteri dia yang kahwin. Dia pun Nabi dengan sahabat kanan pergi rumah dia kena kahwin. Islam pergi. Masa itu Bukhari cerita, Aisyah kata, nak tengok Rasulullah, dia letak dagu dia atas pundak Nabi. Seronoknya. Lepas. Lah. Ya. Saya berada lagi. Ini. Dah. Oh, tutup lah. Oh, dia dah terperangkap tu. Aku nak letak dia. Dia dah terperangkap ni. Apa? Dia. Apa? Tubuh ni tu cepat. Boleh tak? Bawa saya tunjuk. Bawa ni. Bawa dia tapi bawa. Bawa. Sampai ke mulut paip tu buka air. Buka lah. Buka air dulu. Nak pergi mandi ya? Bukan, kita buang dia. Buka dulu air. Buka air kau. Buka sikit je. Tu. Angkat handphone masuk air. Dah, buang terus. Buang tu keluar. Buang dulu baru kamu tu air.
Ini ada lepas tak tahu dari mana lah. Dah tutup dah, tutup. Kau boleh bagi dia pakai balik. Tak masalah. Coklat sedap. Sedap. Kasut sikit. Ni ada orang bagi ni. Yang berbisa boleh bunuh lah. Boleh. Ni handphone. Baik. Kat mana tadi? Hukum sunat. Hukum memuji orang ni memang boleh membawa pada hukum sunat. Dengan tujuan atas benda yang dibuat itu betul, benda kebenaran. Awal lagi pula nak berdamaikan dua orang, dua kumpulan, dua negara, dua negeri, dua daerah Yang berbalak. yang membalak. Saya nak dipuji benda baik, dia rasa geda, dia rasa bukan seronok, dia rasa macam dia dihormati, dia meraihkan dia. Ini yang memang suruh oleh agama. Walau okey. Berikutnya muka surat 152 ni, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Lau wuzirna imani Abi Bakrin di imani al-amina laraja." Sekiranya ditimbang iman Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan iman sekalian alam ni, ataupun orang lain yang ada kaya, orang lain pun manusia yang ada, saya ia lebih berat. Hadis ni ada Imam Hukum, ucapan Umar, bukan hadis Nabi. Tapi Nabi ada cerita hadis dengan saya Bukhari, yang dia apabila minta sumbangan infak kepada jalan Allah ni, masing-masing sahabat yang ada duit, ada harta, menyumbanglah. Umar kaya, Umar Osman kaya, Bakar kaya semua. Sahabat-sahabat lain ni yang ada. Jadi Sultan Umar dengan Osman, berapa harta yang tinggal, dia kata dia separuh dia bagi fisabilillah, Islam, separuh untuk anak-anak dia lah. So setuju lah cara tu. Tapi bila tanya Abu Bakar kata, aku infakkan semua harta aku, tapi yang tinggal Umar, Allah ada rasa. Itu tunjuk iman dia hebat lah. Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menyatakan, ni ada tengok nota kaki di bawah tu. Kita boleh tengok nota kaki tu sebelah kanan ni. Qala Umar ibn Khattab al-Khattab, "Law uzina imani Abi Bakr imani ahli al-ardi la raja'." Istaqala wa zala sawanuhu bihim tukhariju ahadisu Yahya hadisun law muzina imanu ibnu Abi Bakr bi imani la'almina raja'. Dalam kitab Su'ayatul Iman, cabang-cabang iman ni, susunan Al-Bahaqi, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, seandainya iman Abu Bakar ni ditimbang dengan iman penduduk bumi, maka iman beliau melebihi daripada berat keimanan mereka. Al-Iraqi berkata dalam takhrij kitab Ahya, sekiranya Imam Abi Bakar ditimbang dengan iman penduduk sekalian alam, iman beliau melebihi mereka semua. Direkod oleh Ibn Adi dalam Al-Kamil daripada hadis Ibn Umar tadi ni. Ini hadis Ibn Umar, Abdullah bin Umar dengan sanad yang lemah. Dia direkod oleh Al-Bahaqi dalam Sahih Iman secara mauquf kepada Umar. Kata-kata Umar tidak bersambung pada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Sini silap ni. Bukan Ibnu Umar Al-Khattab. Potong. Lalu pen potong. Dengan sanad yang sahih. Maupun sahih. Kata Asy-Syakhawi yang tadi kan anak murid Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Maqasid Hasanah, Isra' bin Ar-Rawahi dan Al-Bahaqi dalam Su'ul Iman dengan sanad yang sahih daripada kata-kata Umar. Dari segi sahih kata Umar ni betul. Bukan Ibn Umar. Tapi dia tak bersambung pada Nabi. Dia bukan Nabi Nabi lain. Bukan hadis. Tapi ada setengah ulama kata itu hadis juga. Sebab dia tak cakap apa. Nabi tak larang. Tak bantah. Baik. Yang kedua, lau lam utbat la bu'ista ya Umar. Sekiranya aku tidak dibangkitkan menjadi rasul, nescaya engkau akan diutuskan wahai Umar. Hadis ini disebut oleh Imam Abu Mansur Ad-Dalami dalam Musnad Al-Firdaus. Dan ia adalah hadis munkar. Sebenarnya ada hadis sahih. Kata Nabi, saya Bukhari ke Muslim tak pasti. Sekiranya ada Nabi selepas aku kata Rasulullah, Umar orang. Itu ada hadis. Tapi yang ni lain pula. Ini munkar sebab dalamnya ada standard. Kita tengok sini. Kita tengok nota belah kanan nombor 22 tu. Al-Iraqi kata dalam Tahrir Haya, sekiranya saya tidak diutuskan, maka kamu akan mengutuskan melalui wahai Umar. Hadis ini direkod oleh Abu Mansur Al-Dalami dalam Musnad Al-Kabir Abi Daus daripada hadis Abu Hurairah. Dan hadis ini berstatus munkar. Hadis yang dikenali adalah daripada hadis Uqbah bin Amir. Beliau meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lau kana ba'di baniyun lakana Umar ibnu Al-Khattab. Jikalau terdapat selepas seorang Nabi, maka dia adalah Umar Al-Khattab. Hari ini sah asal. Yang ini dia direkod oleh At-Tirmizi, bukan Bukhari, bukan Muslim. At-Tirmizi yang beliau menghasankan hadis ini. Dan As-Sayuti, Imam As-Sayuti ataupun Jamaluddin As-Sayuti Abdul Rahman dalam dia terlarang. Abdul Rahman As-Sayuti sebut dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Lalu Sahih Az-Zaghiri Al-Bani takut lagi. Jadi ada ini yang betul. Yang tadi itu tak tepat lah. Tapi matan dia okey, betul. Dia punya point dia sama je. Sama je. Cuma dalam dia ada riwayat yang tak tepat. Baik. Berikutnya, dan yang ma'ruf adalah hadis Uqbah bin Amir tadi. At-Tirmizi tadi kan. Maknanya tadi kita nampak letak kan. Ini daripada Abu Hurairah kan. Yang hadis ini sebenarnya berbukti daripada Uqbah bin Amir. Yang ma'ruf, maknanya yang baik adalah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar ibn Khattab." Sekiranya ada nabi selepas aku, kata Nabi, kata Rasulullah, dia adalah Umar Al-Khattab. Dan itu akan kelebihan Umar. Hadis ini rekod oleh At-Tirmizi, hadis nombor 3686, dan beliau menghasankan. Maknanya boleh berhujah. Jadi hadis yang dalam Musnad Abi Daus tak boleh, dia ada masalah. Rasulullah SAW banyak memuji para sahabat yang lain kerana baginda mengetahui pujian itu dapat menambah kerajinan, motivasilah secara semangat, serta mengetahui sahabatnya tidak merasa besar diri dan wujud. Takabur tak ada, wujud tak ada. Seharusnya mereka yang dipuji itu mengamatinya dengan keakhiran yang ditakuti, kerana kadang-kadang terdapat manusia yang baik pada awalnya, tetapi pada kesudahannya adalah jahat. Bimbang juga kan. Sekiranya terdapat kebinasaan pada sekadar amal kebajikan, terkala seseorang mengingati akan kejahatan yang ada pada dirinya, dia perlu menzahirkan kebencian terhadap pujian yang dilemparkan, yang diberikan, dan membencinya dalam hati. Itu sebagai iman dia lah. Bukan, dipanggil batasan, dipanggil berhati-hati, dipanggil tajarru. Kita berhati-hati lah, kita berlapik lah, kita maksudnya berjaga-jaga, takut hati itu akan merosakkan juga jiwa kan. Hal ini dinyatakan oleh kata-kata Rasulullah SAW
su turaba fi wujuhil madahin. Ini hadis Muslim, hadis Al-Miqdad Ibnu Aswad radhiyallahu anhu. Genggamlah kamu akan tanah dan lemparlah tanah ke terhadap ikut orang yang mengukur. Kita nak buat begitu gaduh lah bang. Tapi ayat ni, hadis ni, maksud dia bukan di tanah pergi lempar muka orang cakap tu. Kan? Aku mesti lah. Jadi tengok letak kaki. Nah ini muka surat 158. Anhis Hamma min Haris anna rajulah ja'ala yamda'u Usman fa'amida miqdadu fajasa ala rukbatih wa kana rajulan dhahuma faja'ala yahu fi waj'i hasba faqala lahu Usman masya'nuka faqala inna rasulillahi sallallahu rasulillahi qala iza ra'aitum ma'dahina fahtu fi wujuhihim turab. Kita baca ni baik. Hadis ini Sahih Muslim. Hammam bin Al-Harith meriwayatkan. Ini tabi'in ya. Perawi ni terdapat seorang lelaki di takabur. Lelaki itu siapa? Memuji Uthman bin Affan ni. Maka Al-Miqdad duduk di atas lututnya. Ini beliau adalah orang yang besar tubuhnya. Maka beliau melemparkan ke arah lelaki itu seketul batu kecil. Balik yang cakap. Uthman berkata kepada Al-Miqdad, mengapa kamu ni balik batu ni? Maka Al-Miqdad berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila kamu lihat orang yang suka memuji secara berlebihan, maka lempar ke arah muka mereka dengan tanah. Aku balik batu. Al-Miqdad balik batu. Pada dengar hadis tu. Hadis ni membenarkan kita baca tadi lah kata-kata Ali ni. Nah, kata-kata Rasulullah dan Miqdad. Okey, Ali pula kalau dipuji berkata, Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu pernah kalau dipuji oleh orang yang berkata, Allahumma firli ma la ya'lamuna wa la tu'akhizni bima yaquluna waj'alni khaira mimma yaznu. Ya Allah, Al-Bukhari yang berhati, ampunkanlah aku, mampulah aku perkara mereka itu tidak mengetahui. Dan janganlah engkau ya Allah mengambil kesalahanku disebabkan perkara yang mereka lah katakan mengenaiku. Yang engkau ya Allah jadikanlah aku lebih baik daripada perkara yang mereka sangka. Maknanya di sini digalakkan kita doa. Ini doa ni. Bila dapat pujian, inilah doa. Wallahu a'lam bissawab. Dan nota kaki banyak lah ni. Nota kaki 24 ni sampai bawah ni panjang. Kita baca supaya kita, sebab dia dalam dia boleh ulama-ulama hadis yang sahih. Imam Muslim, Imam Bukhari. Ini Imam Bukhari bawa cerita dalam Adab Mufrad. An Adi ibnu Raqqa qala kana rajulan min ashabin nabi iza zaki ma'ada qala Allahumma la tu'akhzini bima yaqulu warfirli ma la ya'lamu. Adi bin Arta'ah berkata, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia dipuji, dia akan berkata, ya Allah Tuhan, ya Allah Tuhan kami, jangan engkau menghukum aku dengan apa yang mereka katakan. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak tahu tentang diri. Al-Bukhari dalam Adab Mufrad. Begitu juga berikut ni dalam kitab Syu'aibul Iman, dia berhaki an ba'dha salafin annahu kana yaqulu fi rajuli yamda'u fil waj'i qala ataubatan minhu an yaqulu Allahumma la tu'akhidhni bima yaquluna
waghfir li ma ya'lamun la ya'lamun waj'alni khaira bima yanzunun. Al-Bahaqi dalam Syu'abul Iman, sebagian para salaf meriwayatkan apabila seorang lelaki memuji di hadapan mereka, mereka berkata cara bertaubat daripadanya adalah dengan berdoa, ya Allah, Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami dengan apa yang mereka katakan. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak tahu tentang diriku, dan jadilah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Ayat sekali Al-Uzai yaqulu idza asnai wa rajula tadwa rajula ala rajulin bi wajhi fayaqul Allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa anna a'lamu bi nafsi minan nas. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulu wa firli ma la ya'lamu. Al-Uzai berkata, apabila seorang daripada kamu memuji orang lain, maka katakanlah, wahai Allah Tuhan kami, Engkau lebih mengetahui tentang diriku daripada aku sendiri, dan aku lebih mengetahui akan diriku dan orang lain. Nampak tak? Dia ni rendah diri kan? Wahai Allah Tuhan kami, janganlah Engkau hukum aku dengan apa yang mereka katakan, dan ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak tahu tentang diri. Kita tadi bahawa bab 9. Baik. Kesimpulannya, bab ke-8 ni agak panjang, cerita pasal mulut lidah kita ni kan, kata-kata yang berlebih-lebih ni menyebabkan menyumpat, bohong, menipu, memuji sampai mereka memuji pun Islam awal. Ayat dengan hati tu rasa. Jangan boleh puji salah. Seperti Rasulullah memuji sahabat-sahabat ramai. Yang boleh bakar sahabat Nabi ramai. Rasulullah ada gelaran tertentu, muji mereka tertentu. Adakah Rasulullah lantik beberapa sahabat yang kanan, yang kalau kita buka dalam kitab Sahih Bukhari, di bawah tajuk Manaqib Sahabat, pandang lebar. Yang lebar cerita. Saya pernah dengar Dr. Mazhar dia cerita berkaitan dengan Khalid Al-Walid. Dia masuk Islam pun kerana pujian Nabi ya. Maksudnya bukanlah dia antara peperangan ke apa ke, maksudnya dengan pujian Nabi tu membuatkan dia rasa lembut hati. Dia peluk Islam. Lepas tu yang dia jadi inilah orang yang sangat hebat. Dan Rasulullah tahu dia dalam membunuh sahabat-sahabat Nabi. Dia akan mana pasukan kuda ketika perang Uhud. Dia naik bukit tu, di tepi letik. Orang Islam dah tengok orang Quraisy lari, tinggal harta. Dia Rasulullah kata, kamu tunggu kat situ. Dia tinggal 1-3 sahabat je. Maka Khalid bin Walid bakal mana, bakal tersegi tentera kuda. Nampak patah bukit tu kosong, ada 3 orang dia pergi pusing buat round. Tawan tak bukit. Dengan panah dia kata. Habis orang Islam mati. Kalah. Lari terbuka. Itu perang Badar. Perang Uhud. Perang Uhud. Ya Rasulullah lalu ke bukit Uhud. Gunung Uhud. Macam kamu itu Rasulullah segera nak tembus panah ke tombak pecah ni, patah gigi. Ada satu ustaz tadi saya tengok. Rasulullah dalam perang tak pernah pegang senjata. Dia doa, itu belakang doa. Ustaz Rawadi, nama dia Aiman Bana. Oh, Aiman Bana. Aiman Bana. Macam ada kamu lah Bana. Dia kata tengok ni. Dia kata ni tengok ada ni. Sebenarnya Rasulullah perang, Rasulullah duduk depan, dia tentera. Dia jenderal. Tapi Rasulullah tak pernah membunuh musuh dia kecuali seorang. Saya perlu penang. Rasulullah perang tu saudara. Oh, Rasulullah ada berperang tapi dia tak bunuh. Maksudnya Dia tak matilah musuh dia tu. Musuh tu lari je ataupun dia dapat bertahankan diri je lah. Dia kerana sahabatnya jadi benteng, jadi dinding.
Tapi ada sekali rasa guna senjata, tikam satu kafir Quraisy mati seorang je. Dan sebenarnya hidup perang tu satu sekali je. Tapi susah perang. Ada ledakan dua, tak ada. Perang tu pasang strategi, minta pandangan sahabat, turun padang, susun. Bila terkalah lari, biasalah manusia. Rasulullah biasa, macam manusia biasa. Dia berdarah, luka. Dia kena dihina, dicemooh, roti gila pada. Orang manusia macam itulah. Dia makan, minum, tidur, baring, kahwin. Dia berdakwah, dia berdoa. Bila lemah dia doa ke Tuhan. Tetapi dia rasul. Manusia biasa tapi dia rasul, Allah lantik dia. Dalilnya ada dua surah. Satu surah Kahfi, satu surah Nur tu. Biasa Rasulullah ni manusia biasa. Sama macam kamu. Cuma beza dia diwahyu kepada Allah Taala. Yang dilantik sebagai rasul. Utusan dengan nabi untuk guide, petunjuk jalan yang betul, bimbing kita sampai hari kiamat. Jadi yang ikut contoh sahabatlah. Masalah kita hari ini, kita lebih mana-mana sampai mendewa-dewa Rasulullah tak boleh. Yang boleh kita besarkan Allah je. Besarkan Rasulullah tak boleh. Satu hari Imam Bukhari cerita satu hadis di rumah Aisyah. Sahabat-sahabat datang nak dengar tazkirah. Biasa Rasulullah, sahabat-sahabat ni suka jumpa Nabi, sejarah ni rumah Aisyah. Aisyah pun ambil dah benar, Rasulullah benar kena masuk serambi rumah tu, dia letak tikar macam kita lah, tikar ayam dia nipah ke plastik, tak kisah, tapi ada lah tikar teman Nabi. Orang Arab ni style kan, duduk. Bila duduk, suruh keluar lagi. Dia masuk, dia orang berdoa. Nanti aku cerita kat kamu satu tempat ni, mazhab Syafi'i punya hukum. Semua bab ibadah atau luar ibadah, berpakaian, macam-macam berhubung mazhab Imam Muhammad bin Idris. Bukan Syafi'iyah, Muhammad bin Idris. Kalau kita buka, kita hari semua tak ikut Imam Muhammad. Tapi nombor satu, orang perempuan aurat dia seluruh badannya kecuali tempat mata dan kelihatan tangan. Lain kena tutup, wajib, bukan sunat. Mana ada orang pakai budak? Masih aku sama lah. Orang lain kata Syafi'i, pun tak Syafi'i budak sampai kiamat dia budak. Ataupun menutup muka lah, sehingga mata dan dua pergelangan tangan. Dua semayang dalam sayang sama. Bila dia semayang cuma buka dahi, kan? Itu saja dalam semayang. Dua semayang itu Syafi'i. Kalau dalam semayang baca tasyahud awal dengan tahiyat akhir sama. Kita baca tahiyat awal pendek kan? Kalau bukan Syafi'i. Syafi'i tak baca Quran di kubur. Mana ada? Banyaklah aku cerita. Tapi ni buku sedia. Semua ibadah, semua syariat ataupun semua amalan yang mengikut mazhab Syafi'i dah ada rekod satu buku tu baik. Kalau aku cerita ke orang kan, tumbuklah. Tumbuklah. Jadi ada juga pandangan Syafi'i yang kita tak boleh terima. Contohnya kunut. Kunut kalau sekali kita setujulah. Tapi kalau setuju sepanjang tahun tak ada. Nabi tak nak buat. Tapi sebenarnya ada kita nak tengok. Imam Syafi'i setuju apa yang saya cakap tadi. Imam Syafi'i sebenarnya bukan setahun. Pada masa-masa tertentu. Maksudnya kunut nazilah. Kunut subuh tu berkala-kala lah, macam baca sajadah. Yang suatu insan dengan sajadah tak mesti malam Jumaat, tak malam Jumaat. Buat saya sekali yang itulah kunut. Tapi ni membuat sepanjang tahun kan. Itu sandar Imam Syafi'i. Biasa dia akhirat berjawab lah. Dia dah jawab awal lah.
Dia mana-mana yang ada bercanggah dengan yang sahih, itu bukan aku tarik balik sama ada hidup atau mati. Mana hadis yang sahih itu mazhab tu. Dia dah cakap dah. Mana ada tulis hadis dalam kitab-kitabku yang aku tulis, yang dia bercanggah dengan hadis yang sahih, maka naklah aku mencampak kata-kata ke dinding. Itu Syafi'i dah sebut lama dah. Tapi orang kita hari ni senang sangat. Imam Syafi'i. Mana boleh Imam Syafi'i? Kamu tak kenal dia. Imam Syafi'i sangat teliti. Tambah ulama-ulama hadis. Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmizi lagi lah. Bukhari, Muslim, sangat teliti hadis-hadis Nabi. Tak ada main-mainnya. Imam Bukhari sebelum nak nulis hadis, dia sembahyang sunat 2 rakaat dulu. Maknanya sepanjang-panjang dia nulis hadis, dia baca dia sembahyang sunat 2 rakaat. Berkat hadis tu. Kita tak tulis hadis lah, kita tak nyalin dia kan, kita nakal dia. Ada saya pagi tadi, sahabat saya lah, nak mobil lah dia, kumpul satu kek yang boleh kami, dia tanya salat bagi pihak kawan dia dengar cucu dia, ustaz tak sebut nama. Dia kata cucu Nabi, cicit Nabi, itu anak daripada Husain bin Ali bin Abu Talib. Anak ni daripada Fatimah Zahra lah. Tapi cucu dia cucu Nabi, cicit Nabi, namanya Zainal Abidin. Memang hebat orang ni. Dia banyak dalam sanad hadis dia termasuk sanad yang sifah, rawi yang sifah. Mana-mana lah Bukhari, Muslim dan juga ada yang lain. Sebab dia cucu Nabi, dia cicit Nabi kan. Dia ni dalam kitab dia didakwa oleh ustaz tadi ni sembahyang sunat 1000 kali. Sunat 1000 kali. Jadi saya tanya kawan saya, kamu tanya balik, ustaz yang cakap dalam masjid tu, dia ambil dari mana perkataan tu, dari mana dia ambil, dari mana? Dia menakarkan Imam Zainal Abidin sembahyang 1000 rakaat itu, kitab mana yang tulis? Siapa nama ulama nulis tu? Dia hantar balik dia jawab. Namanya Imam Az-Zahabi. Ulama hebatlah. Ulama hadis, ulama tarikh, ulama sejarah. Dalam kitab Al-Ibas. Itu betul lah dengar kita. Kemudian Ibn Hajar Al-Asqalani dalam dalam Tahzib bi Tahzib. Kemudian yang ketiga Imam Imam At-Tirmizi dalam Sunnah At-Tirmizi. Jadi saya macam saya puncak gila kan. Tak dapat jumpa. Saya telefon kawan, ustaz lah, ustaz kita semua. Dia jawab. Dia kata, ustaz, dia ni cerita ni dikatakan. Mana yang dikatakan? Tak pasti. Diceritakan. Siapa cerita tu tak? Tak pasti kan? Bila tak tahu, tak pasti, jangan kongsi. Ini kaedah. Kaedah ni betul. Tambahlah kita nak sandar pada cucu cicit Nabi. Itu anak Husain. Itu cucu kepada Ali bin Abu Talib. Ingat juga baik. Tetapi bila kita dengar dalam kitab Az-Zahabi, Ibn Hajar dan juga Sunan Tirmizi, dia ada satu bab al-manaqib dan Ahlul Bait. Dia Ahlul Bait. Ahlul Bait termasuk dalam riwayat hadis-hadis yang siqah. Ada nama Zainal Abidin tu. Dia dikenali, orang ramai kenal dia Ahlul Sajjad, Ahlul Sajjad ataupun As-Sajjad, digelar As-Sajjad. Suka sujud. Maksudnya sembahyang lah. Tapi ada sebut dah 1000 rakaat, tak sebut. Bila tak sebut, tak boleh ustaz cakap dalam masjid. Tak boleh. Sekadar apa yang tahu tu je. Takat yang tu maklumat. Lebih lagi pun tak ada sanad. Cerita diceritakan ni tabligh pun ramai yang bukan macam tu. Tak boleh kata ni kata ulama. Ada ulama kata, ni orang tabligh lah. Ulama kata dia mimpi jumpa dengan Imam Abu Hanifah dalam kubur dia, sembahyang dalam kubur dia tu. Nampak lah. Kalau kata dia mimpi ulama tu, dia sebut nama siapa? Kitab mana? Dan mimpi dia orang ahli ibadah. Okey lah, terima lah, boleh terima. Tapi sampai ibadah dalam kubur, mana mungkin? Dia dah mati.
Tak ada ibadah dah, tak ada syariat dalam kubur. Dalam barzakh. Di alam akhirat pun syurga masuk, tak ada sembahyang dah. Sembahyang puasa semua tak ada. Susahlah orang kita cakap. Ustaz cukup sedap hati cakap. Tak mulut je. Nyawa dengar, hebat. Hebat apa? Salah tu. Cerita tu tak betul. Janganlah superstition kan. Supernatural tak boleh. Islam bukan agama magic. Islam bukan agama-agama cerita menghibur lara. Cerita betul dalam Quran, kata nama Nabi betul. Apa Allah yang cerita. Cerita Isra Mi'raj. Siapa tak percaya? Asyik. Itu dalam hadis Muslim dan Bukhari, hadis Anas bin Malik. Tapi kalau kita tak percaya cerita Isra Mi'raj dalam surah Al-Isra, Quran kafir. Itu Allah cerita dalam Quran. Jangan main-main. Mimpi dia. Tambahlah orang kita suka cerita yang pelik-pelik kan. Dia naik burak kan. Dia jumpa satu orang tua. Dia make up. Muhammad, mana dah singgah kejap. Orang cerita lah. Awak ada orang masa kecil tu. Cerita tu palsu. Cerita tu palsu. Kata, kalau Surah tanya, Jibril, Surah tak tahu. Memang Surah tak tahu, tanya Jibril siapa tu. Itulah dunia. Umur dunia tadi. Aduh, dah tua. Macam-macam lah, cerita pelik. Sampai Arab pun dia masuk cerita pelik. Banyaklah cerita mengelirukan. Jadi ustaz dia cerita dalam masjid di Kuala Lumpur ni, di Kuala Lumpur. Di mana dekat Kabur. Ya, patut aku tanya semua. Saya cakap ke dia ni kali kami, kalau ada ustaz-ustaz ceramah macam ni, tanya dalam kelas tu, dalam kuliah masjid tu. Surau ke? Ustaz, minta maaf ganggu. Ustaz dapat cerita dari mana? Kitab mana? Sebut nama pengarang tu dan juga nama kitab tu. Kami nak rujuk. Sebab benda ni mengelirukan. Sahabat pun tak ada cerita macam tu. Kalau cerita jumpa Nabi, sahabat hari-hari jumpa Nabi. Kan? Kalau dia mimpi, memang betul lah. Memang Rasulullah, betul lah Rasulullah. Dia pernah tengok Nabi. Kita dah beribu tahun kita tengok Nabi. Macam satu pemimpin PAS India dalam PAS. Dia cakap contohkan, maaf, tak tahu dengar-dengar. Nama dia Subramaniam. Dalam muktamar PAS, bila tak tahu lah. Dia bercakap, baca ayat Quran ni. Dia terjemah lagi, dia tafsir pula. Kemudian dia kata, dia pernah mimpi jumpa Nabi 3 kali. Aku dengar dah gelak sampai sedih perut. Berair mata. Hindu jumpa Nabi, bayang. Mustahil. Apa tak mustahil jumpa Nabi. Tolong dia, orang kafir mana boleh. Dia tak beriman dengan Nabi kita. Dia bukan Islam. Dia pemimpin tak tegur pun dia. Tak kepi lagi dalam ceramah. Ceramah Hindu tadi. Subramaniam. Aduh. Ini sesat. Sebab dia orang punya dalil tu lah kuasa Allah boleh buat apa saja kan. Allah berkehendak maka jadilah dia. Kun fayakun. Kun fayakun. Di India tu penyanyi orang Malaysia, orang Buntung yang namanya A.R. Rahman. Dia karang satu seni kata lagu Hindustan lah. Hindustani ni namanya Kun fayakun. Dia nyanyikan oleh ramai penyanyi India. Yang Muslim ada, yang tak Muslim ada. Dia ingat main-main dia kun fayakun. Jawab dia akhirat tu. Lagu subhanallah, lagu masya Allah. Dengan apa? Allahu kabut itu mufrad. Lagu Raihan tu. Di India banyak lagu tu. Sedap tu Kalau kita tak bersandarkan apa-apalah kan. Kalau kita nyanyilah sekadar suka-suka tapi pada masa sama nak ingat Allah lah kan. Salah. Sebab ingat Allah bukan dengan nyanyi. Ingat Allah dengan zikirullah. Maksudnya daripada bosan-bosan daripada nyanyi. Zikirullah tak boleh mufrad. Betul mufrad apa? Mufrad ifrad. Ganjil tak boleh. Ni mesti penuh. Subhanallah. Maha suci Allah apa? Allah apa? Dia betul Allahu Akbar. Allah Akbar tak apalah. Benda ni lama lagi kita bincang.
Yang suka ni orang Sofi je. Yalah. Hadis tak ada. Ayat Quran lagi jauh. Ya, lagu Allah tu memang kena buang jauh lah. Bang. Soal lagu tu ialah dulu famous kan. Ya, famous. Soal saya antara yang suka ke lagu tu. Saya dengar lah tapi tak. Bila belajar kita tanya lah. Nampak orang? Pukul 10. Lagi 3 minit. Okey, cukup tak kali. Subhanallah wa bihamdika. Kita sama pada surat 160 bab 9 insya-Allah. Akan datang.